Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bertemu kita sekali lagi di dalam channel YouTube saya. Okey, terima kasih pada siapa yang nonton, terima kasih pada siapa yang subscribe, yang share channel saya ni. Okey. So, untuk pagi ni saya akan pergi dua tempat, dan dua tempat ni lokasi dia di Pahang lah. Satu di Temiang Bera sana, dan satu lagi di Kampung Awah Tebeloh lah. So first nak pergi di Temiang tu dulu, Bera tu. So saya rasa isu dia tak pasti lah, tapi saya rasa isu dia signal tak okey lah. Cuma dia beli model baru, model Arcadian tu. Cuma dia kata dia pakai antena, tak ada signal. So tak tahu apa masalah dia. Apa-apa nak pergi ambil AB dulu, nanti lepas ambil AB kan terus pergi ke lokasi lah. So sekarang lebih kurang jam pukul berapa ni? Pukul 7 lebih. So saya rasa sebelum pukul 10 boleh sampai sana lah. Okay, jom, let's go. Okay guys, so kita dah hampir nak sampai di lokasi yang dekat Bera ni. Dia sepadan Negeri Sembilan Bera, Kemayan. Inilah keadaan dia sepanjang 10 km daripada masuk jalan utama tadi lah. Tapi kita pun dah lalu ke jalan kampung. So ni keadaan dia lah. Okay, so nak sampai ke rumah abang tu, kita tengok apa masalah dia. Yang saya dah tahu cuma antena dia saja yang dia pakai. Okay, jom. Okay guys, so kita dah sampai di kampung orang asli, jap saya lupa, Sri Iskandar. Ya, yeah. Okay, so kampung orang asli, rumah cikgu lah. Rumah abang ni rumah cikgu. Okay, isu dia abang ni ada pakai modem Olax dan dia ada beli modem Arcadian. Okay, tapi abang dia cakap bila dia masuk SIM card tu di dalam modem Arcadian, dia tak ada signal. Dan bila pakai kat modem Olax ni ada plan message, cuma speed dia lebih kurang 6 Mbps lah. Dan abang ni ada pakai antena, kalau dah tengok Mimo yang dia ni globe okay, kalau kawasan bermasalah, jangan pakai antena yang macam ni. Okay, sebab signal tu takkan dapat pun. Okay, yang ni directional yang jenis kalau kita pergi di lokasi yang apa orang cakap, lokasi tu memang ada pencawang, boleh pakai, ada boleh tuju lah. Tapi kalau macam ni tak boleh lah. So saya nak tukar kepada hyperbolic, dan kabel pun kita tukar juga kepada LMR 400. Okay, jom. Okay, yang ni speed menggunakan modem Olax ni. Tadi saya dapat dalam 7 Mbps. Tapi kata abang ni atau cikgu ni, dia kata ada masa dia okey, ada masa dia tak okey. So kita settlekan masalah signal ni, nanti baru kita tahu dia okey ke ataupun memang masalah cap kat sini. Sebab kawasan tu rumah cikgu ni dia sebenarnya di lurah, dia tengah-tengah bukit. So kita dah terkepung sikit lah. Cuma kalau katakan masih ada peluang pakai internet, masih ada lagi. So kita kena cuba dulu lah. So kalau katakan tak boleh juga, so kita ada ikhtiar lain. Contoh kita beralih kepada Starlink ke apa kan. Cuma selagi ada pilihan boleh buat, atau kita dah boleh achieve signal, kita cuba dapatkan jugalah. Okay, ni lokasi dia. Okay, so saya rasa kalau ada masa saya buat perbandingan antara pakai Mimo yang sedia ada ni dengan menggunakan hyperbolic.
Cuma saya nampak memang kepada hyperbolic lah, sebab kita dah tahu lokasi ni apa masalah dia. So bagi AB settlekan dulu. Nanti kan kita pakai modern G teknik, kita tengok signal dia. Okay. Okay, untuk tempat cikgu ni saya mencuba saja. Sebabnya kawasan cikgu ni memang dia di sebalik bukit tu baru ada pencawang. Jadi ambil masa yang lama lah, sebab nak kena pastikan signal tu memang terlalu okey lah. Jadi modem ni cikgu ni dah beli dah. Sebelum tu dia pakai modem OLAC tu, tapi dia dah ada pilihan untuk pakai modem Arcadia ni. Alhamdulillah lah, kalau katakan ikutkan sepatutnya tak okey pun. Tapi saya setting menggunakan modem G-Technic sebab kita tahulah dekat situ apa masalahnya. Kalau katakan guna modem Arcadian tu pun boleh juga. Cuma saya memang terbiasa menggunakan modem tu dan mudah untuk kerja-kerja saya lah. Jadi tempat cikgu ni rezeki dia lah. Kalau dia ikutkan daripada dia bagi tahu sebelum ni tak okey langsung. Time malam pun tak okey. Tapi bak upload tak dapat upload yang tinggi lah. Lagipun dia dah terkepung dah tu. Okey, semua. Okay, Alhamdulillah, rumah abang ni tak banyak saya boleh bantu. Cuma saya boleh stabilkan dia. Asal dia kalau bergantung kepada modem tadi OLEX kat atas tu, cuma boleh dapat dalam 6-7 Mbps. Mungkin 10 ke bawah, dan pernah naik tinggi lah. Tapi dia tak stable. So kita dah pasang dah antena. Alhamdulillah lah. Mimo tadi tu saya dah buka dah. Okay, sebab Mimo tu memang tak dapat nak jumpa lah wifi. Sebab yang ni pun susah nak dapat signal, apatah lagi Mimo lah. So kita dah buka dah. Kita cuba buat sekali lagi speed test. Tadi saya dah buat dah. Ni kira di luar jangkaan lah. Cuma saya nak tunggu time hujan. Tak dapat pula hujannya. Kalau dapat hujan kita boleh tengok berapa laju dapat. Okay, tadi paling tinggi kita boleh dapat dalam 60 lebih Mbps. So nanti saya minta abang ni bagi time malam kan lah. Kalau dapat time hujan lagi best lah, sebab kita nak tengok dia terputus ke atau tak. Untuk reading tadi saya tak dapat banyak. Saya dapat 2 bar tapi signal semua kuning. Okay, tapi ni dah lebih baik lah. Kalau tak waktu-waktu macam ni memang terputus lah kata abang tu. Okay, so kita pun nak beransur pergi ke tempat lain. Okay, Alhamdulillah untuk kampung orang asli rumah abang ni, kawasan dia memang adalah salah satu kawasan yang boleh dikatakan susah bagi saya, sebab kami daripada pukul 12 tadi. Okay, so nak pergi ke Kampung Awah pula 4.30 dah. Okay, Alhamdulillah kita nak pergi ke Kampung Awah. AB hari ni pun banyak membantu pada pagi tadi. Okay, tapi Alhamdulillah cuaca pun baik. Lokasi ni pun Alhamdulillah tidak menghampakan sangat. Cuma kerja tu remeh sikit. Jadi kita dapat selesaikan jugalah di rumah abang ni. InsyaAllah next time kita mungkin akan ke sini lagi ke, tengok macam mana ke kan. So yang ada ni kita pakai dululah. Okay, so Alhamdulillah kita dah selesai dah pasangan dekat apa Bing tadi? Kampung orang asli Seri Iskandar di Pura Pahang ni. Okay, untuk tempat abang ni dia tak jauh ke dalam sangat. Cuma masalah dia daripada pencawang yang sedia ada, masalah dia sebab rumah abang ni ke dalam. Maksudnya dia lurah lah, sebab abang ni sendiri tahu. Tapi disebabkan antena yang Mimo Galaxy tu tak berkesan lah. Untuk kawasan macam tu tak payah pakai lah. Nak elakkan daripada keluar kos 2 kali, better anda beli di Parabolic. Untuk kawasan bandar yang anda rasa memang nampak pencawang, boleh digunakan Mimo tu. Ok lah. So kami pun nak terus pergi ke Kampung Awah ni. Ok, harapnya masalah ni tak sama macam kat sini lah, sebab kami daripada pukul apa tadi? 2 tadi kan pagi. Pukul 10, pukul 9 sampai sekarang dah pukul berapa dah. So tak kejar waktu. Nanti kan apa-apa kan kita sampaikan sana dulu. Okay, terima kasih semua pada siapa yang berminat nak buat pemasangan, yang nak buat pemasangan Starlink ke, modem 5G ke, nak dapatkan barang ke untuk internet ni. Okay, anda boleh hubungi saya di nombor yang saya terterakan, InsyaAllah.
So nanti kita akan masuk konten yang kedua di Kampung Awah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.